Bawa satu family buka puasa dekat Menate. Nina nak grab early bird punya harga tu untuk buffet Ramadan. Siap dapat platter lagi. Ada beef rib, lamb shank dengan chicken drumstick. Atuk dengan Wan paling excited tengok buffet dia. Dia punya honey drumstick paling sedap. Dia punya asam fish fillet. Dia punya buffet unlimited access tau. Boleh tambah sampailah perut meletup. Dia orang siap live cooking tau. Jadi bila makan tu memang panas-panas. Pergi pula dekat tempat dessert dia memang tenganga mulut. Banyak sangat pilihan. Macam makan dekat hotel 5 bintang. Atuk paling excited bila nampak ABC dengan cendol. Bawa satu family buka puasa dekat Menate memang meriah. Makanan dia semua memang sesuai untuk semua peringkat usia. Dia punya sup daging memang penuh satu meja kita orang ambil makanan. Sebab semuanya nampak sedap. Punyalah banyak makanan. Kuih raya juga yang Wan ambil. Bila azan je kita orang makan memang macam kebuluh. Menate punya beef rib tak pernah mengecewakan. Sumpah lembut dan juicy gila. Satu rib ni je dah habis kat kita orang berdua. Punya lamb shank besar betul. Ni kita orang makan satu family pun tak habis tau. Memang tak tipu. Puas hati betul makan kat sini. Memang bila dah start makan susah nak berhenti. Semuanya memang sedap-sedap lah. Ada banyak pilihan. Semua benda kita nak rasa. Honey chicken drumstick dia paling sedap. Kita orang tengah kusyuk makan. Sekali nampak ada orang celebrate birthday dekat sini. Ada senario. Delicious. Very nice. Kuih Melayu tetap kena ada. Dah kenyang buka puasa. Last sekali makan kuih Melayu pula. Nirul dah lah hantu kuih Melayu ni. Rasa berbaloi sangat bayar sebab kita orang semua makan memang puas. Walaupun dah makan banyak, tetap banyak lebih, bungkus bawa balik rumah. Nak balik baru perasan. Buy any steak, beef, lamb or lobster pun boleh join buffet. Wow, berbaloi. Okey lah geng.